Malam ni amu nak cerita mula-mulanya berkenaan dengan tunai amanah. Ayat yang Allah baca saat ini dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-58 ni, Tuhan suruh kita ni tunaikan amanah kepada ahlinya, kepada tuan dia. Ini kena kecek. Amanah ni besar sekali. Amanah ni besar sekali. Bagi orang tak erti kata amanah, dia tak buat. Tak buat cakna. Dia tak buat cakna dengan amanah tu, dia tak sele-bele. Dia buat kerja tak tahu ke mana, siapa dia salah dengan Allah Ta'ala. Kerana boleh dia tak cara ke amanah. Khianat amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian belum nak masuk situ, amo nak royak gapo dulu? Alamat kiamat. So hadis alamat kiamat. Amo janji kata nak royak alamat kiamat so sekali. Tu insya-Allah taala. Hak malam dulu baru ni apa alamat kiamat? Hak kita kecek baru ni. Hak amo royak baru ni gapo? Masa jadi sikap. Ingat dak buat kita ni tak jalan dah, kau tanya pun saja. Ya. Tak nak tanya dululah. Masa jadi sikap, Nabi kata tak akan berlakunya kiamat. Yani hari kiamat tak akan berlaku. Malaikat kena masa tu jadi sikap dulu. Sikap setara mana? Nabi kata setahun serupa dengan sebulan. Sebulan serupa dengan seminggu. Seminggu serupa dengan sehari. Sehari serupa dengan sejak. Sejak serupa dengan orang keceh gesek cucu rokok. Habis dah. Tu Nabi royak. Tu alamat kiamat. Tu alamat kiamat. Nabi kata akan jadi gitu. Baru ni amo sarah dah baru ni. Amo sarah dah. Macam mana tu Nabi dia royak kata setahun semacam sebulan. Sebulan macam seminggu. Seminggu semacam sehari. Sehari semacam sejak. Sejak serupa dengan orang keceh gesek je rokok. Habis dah. Tu ambo royak berlaku dah. Kerana apa tu? Kerana manusia hidup di akhir zaman ni pakat sibuk dengan kerja, tak ada tengok masa. Khabar-khabar siapa? Khabar-khabar siapa? Khabar-khabar siapa? Ni nak siapa gapo tahu tak? Nak puasa pula. Baru ni aku terawih dah. Nak puasa pula dah. Bulan 3. Bulan 3 humi-humi lagi masuk dah puasa Ramadan. Tengok. Nak ayat kata derah tak derah. Gana tu boleh kata derah? Tak ada derah. Masa seperti tu ya. Tapi kerana manusia sibuk dengan pekerjaan, dia tak ada nak itu masa. Lebih-lebih lagi orang ada asuran kereta rumah. Rumah. Gana? Siapa pula dah mek mu? Baru ning aku widah. Kita nak dah baru ni ayat surat. Siapa pula dah? Hani nak ayat kita. Kerana kita sibuk. Jamil dulu masa panjang. Kau hamba budak-budak. Kau hamba wairung-wairung 18, 19 dulu. Puasa ni puas masuk dapur tu bit luar. Masuk dapur tu bit luar. Tanya mek kau apa dah? Pukul 2.30. Pukul 2.30. Lama. Ke tidur, masuk dah pula. Allah dapat lah. Air ni ludah mata. Teladak asal. Ni masuk dulu. Khek tui. Dulu nak yang puasa jambil dulu. Nak boleh kau gelap. Jambil dulu. Lama. Tanya mek pula. Mek apa hari dah mek? 8. Lapar. Kau ada 22 lagi mek deh. Gitu. Tu nak ayat. Lama raya deh. Kita dulu nak ayat tu. Pasal lama nak boleh gelap. Kerana tak ada pergi ke mana.
Tu no ayat bahasa lama. Lo ni tak ada. Bulan puasa khabar-khabar lah orang best sejik. No orang no pukul 10 naik dengan saing. Mana weh? Duh, cari kok kelubang. Rai tengok. Tak ada waktu lah. Tak ada lajur. Tengok ke biarlah kecek le tengok. Siapa kelubang? Kena kelubang dia betul mana sedap. Beli ke? Siapa rumah bermolek? Dia berapa minit je? Bermolek dia jakut dah. Jek mutu koci tekak molek tak ada apa naik dah. Bini buat kek siap belakang dah. Serta bunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dah cendol dengan ruang mik mula-mula. Habis makuk. Budak garai. Bunyi pang melepuh. Hak lebih rokok. Oh, mau tengi rokok. Rokok tu. Nah, hati nak royak kata. Klik tak khabar kata gelap. Duduk dalam keadaan galik. Hani learning ayat tu masuk. Tuhan Nabi maksud kata manusia duk kejar ke dunia kejar dengan kerja buat. Tak ada nak kira masuk. Khabar-khabar siapa. Tapi